感谢居港 Metropoli 新闻的各位观众们仍然和本人 Fiana Huang。在1446年伊斯兰历的开斋节Satu Syawal这一胜利的时刻，一些穆斯林欢庆这一节日，其中包括一些刚刚皈依的穆斯林，他们首次在清真寺参加开斋节的礼拜，庆祝这个特别的日子。在居港的正和清真寺举行了开斋节的礼拜，现场有几位皈依者参与其中，特别是一位名叫 Jeffrey 的皈依者，这是他首次参加开斋节礼拜。自他皈依伊斯兰教已有8个月。Jeffrey 表示，在这个开斋节的时刻，他感到更加舒适和宁静。皈依后，让他的内心更加平和。Untuk kesan-kesan bahwa pertama kali merayai Idul Fitri setelah mualaf ini gimana, Kak? Kesan-kesannya ya lebih tenang, lebih enak, lebih tentram. Ini pertama kali, Kak? Ya, pertama kali. Kita setelah masuk Islam sudah berapa lama, Kak? Itu, Kak? 8 bulanan. Ini baru pertama kali kita merayakan Idul Fitri. Di puasa, Lebaran. Kesan kita, Kak? Kesannya ya lebih spesial aja gitu dari Lebaran ini. 与 Jeffrey 一样 ，Mary 也表示，开斋节是穆斯林的胜利日，象征着经过30天的禁食后庆祝的时刻。他认为，开斋节不仅是庆祝胜利，也是一个净化自我的机会。Izin Bu, bagaimana Bu kesan-kesan setelah mualaf merayai Idul Fitri ini Bu? Ya alhamdulillah merasa senang ya, apalagi kita sudah jalankan puasa selama 30 hari. Inilah momen-momen yang sangat dinanti-nanti ya setiap umat Islam setelah puasa, ya inilah untuk penyucian diri. Jadi sholat Id ini di samping silaturahmi, ya juga itu untuk diri sendiri itu merasa bahagia. Untuk kesan untuk kedepannya bagaimana Bu? Kesan ke depan insya Allah kita ketemu lagi di Idul Fitri yang tahun akan datang dan juga tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki berlimpah. Ya, senang sekali ya karena kita bisa ketemu sama bersilaturahmi sama kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah. 正和清真寺是一座具有华人穆斯林特别的清真寺，位于 Jakabaring 综合体内。该清真寺是由印度尼西亚华人伊斯兰联合会和周边华人社区的社会领袖共同发起建立的。Idam Pal TV